Bunga melati harum wangi, mekar indah di laman desa. Bicara dimulai dengan budi. Assalamualaikum pembuka kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nadimu, amalan membaca. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tidak manis rasanya jika saya tidak perkenalkan diri. Nama diberi Aira binti Ruzaimi, pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Bukit yang berkod PEB 4071. Pada hari ini, saya hendak kongsikan sebuah buku yang pernah saya baca yang berjudul Surat Cinta untuk Pendosa. Buku ini merupakan sebuah naskah yang penuh dengan nasihat dan peringatan, mengajar hati yang gelisah untuk kembali kepadanya. Buku ini juga bukan sekadar tulisan biasa, tetapi ia seolah-olah sebuah pelukan buat mereka yang merasa jauh dari Tuhan. Sebelum saya mengulas dengan lebih mendalam, izinkan saya memperkenalkan buku ini terlebih dahulu. Buku ini merupakan karya Adini Roslan, salah satu koleksi terbiak sentap dan mengandungi 373 muka surat. Buku ini terbahagi kepada 8 bab. Setiap bab dalam buku ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Ia membawa pembaca menghayati perjalanan seorang pendosa yang ingin berubah menjadi lebih baik, sekaligus menjadikan mereka berasa lebih dekat dengan Tuhan. Apa yang istimewanya ialah ia bukan sekadar bacaan biasa. Gaya penyampaiannya terasa seolah-olah seseorang sedang berbicara secara langsung dengan pembaca, memberi nasihat dengan kasih sayang tanpa menghakimi. Selain itu, isi kandungannya mempunyai kaitan rapat dengan kehidupan seharian kita. Ia menjadikan lebih mudah difahami dan dihayati. Ia bukan sekadar bacaan biasa, tetapi satu peringatan lembut yang menyentuh hati, membuatkan kita berasa lebih dekat dengannya. Salah satu perkara menarik dalam Surat Cinta untuk Pendosa ialah bagaimana penulis menggambarkan rasa bersalah dan keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Dalam buku ini, Adini Roslan menekankan bahawa tiada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesilapan, tetapi itu bukan alasan untuk terus hanyut dalam dosa. Antara mesej yang ditekankan ialah tentang taubat dan kasih sayang Allah. Penulis mengingatkan bahawa walaupun seseorang pernah jauh daripada agama, pintu keampunan sentiasa terbuka. Ada satu bahagian yang menyentuh hati saya dalam buku ini, di mana penulis membandingkan keampunan Allah dengan kasih sayang seorang ibu. Seorang ibu yang penyayang tidak akan membiarkan anaknya pulang tanpa memimpinnya. Begitu jugalah dengan Allah yang sentiasa memberi peluang kepada hamba-Nya. Selain itu, buku ini juga banyak menyentuh tentang realiti kehidupan anak muda. Bagaimana mereka sering diuji dengan hiburan dunia, cinta, perasaan putus asa. Adini Roslan menulis dengan nada yang sangat dekat dengan pembaca, seolah-olah memahami setiap kegelisahan yang dirasai. Namun, buku ini bukan sekadar memberi peringatan, tetapi juga membantu pembaca mencari kekuatan untuk bangkit. Ia mengajak kita untuk menerima masa lalu sebagai pengajaran, bukan hukuman. Kerana yang paling penting adalah langkah yang kita ambil untuk berubah menjadi lebih baik. Buku ini sesuai untuk semua, terutamanya mereka yang sedang mencari cahaya dalam kegelapan. Tuntasnya, apa yang saya dapat daripada buku ini ialah ia mengingatkan bahawa tiada dosa yang terlalu besar untuk diampunkan selagi seseorang ikhlas untuk berubah. Dengan gaya bahasa yang santai dan menyentuh hati, buku ini memberi harapan serta motivasi kepada mereka yang ingin mencari cahaya dalam kegelapan. Ia bukan sekadar bacaan biasa, tetapi satu peringatan bahawa setiap ujian adalah peluang untuk kembali ke jalan yang benar. Jika anda berminat untuk memiliki buku ini, ia boleh didapati di kedai buku terdekat atau dibeli secara talian dengan harga serendah RM30 untuk Semenanjung Malaysia dan RM33 untuk Sabah dan Sarawak. Akhir kata, semoga buku ini menjadi asbab kebaikan dan memberi manfaat kepada hati-hati yang ingin mencari sinar harapan. Jika ada silap dalam bicara, harap dimaaf dengan seadanya. Sampai di sini sahaja kita. Semoga bermanfaat buat semua.